28 tahun, 1 bulan, 25 hari. Lama tu, bang. Saya dah jumpa garisan penamat saya. Anda bila lagi? Operasi sulit mencari buku rahsia, iaitu buku biru. Ops, buku biru. Inilah buku birunya. Saya dah jumpa hari ni. Hampa tengok. Ni dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Command and do. Once commando, always commando. Bila nak bercakap depan kamera tak pakai beri ni tak kena, betul tak? Walaupun jadi Abang Haji saat ni. Apa kata kita tukar kita pakai beri walaupun dah pencen. Once commando, always commando. Kita buka, gantikan dengan beri. Baru semangat. Ini hidup ni tentang perjuangan. Perjuangan yang belum selesai. Dalam perjalanan berjuang, jangan mengalah. Okey. Jadi hari ini hari yang sangat gembira bagi saya. Saya telah berjaya menamatkan larian sejauh 28 tahun, 1 bulan, 25 hari. Tanpa sebarang masalah. Ditangkap polis. Apa lagi ya? Ditangkap polis, SPRM atau apa-apa saja. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana saya berjaya menamatkan larian saya selama 28 tahun, 1 bulan, 25 hari. Dan dengan pangkat yang saya sandang sebanyak 19 tahun. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur kepada Allah. Inilah sebenar-benarnya bila saya dah terima. Terima ni nak bagi tahu kita serupa ni. Dituk sikit dah tantara lahir. Kita serupa sahabat di sana. So saya dah jadi orang awam. Saya dah jadi orang awam. Hari ni hari yang kedua saya lah nah. Bila saya dah selesai dah semua, bila saya dapat buku biru kan, baru saya rasa, oh ini rasa yang baru. Rasa yang baru iaitu rasa hakikat hidup. Saya rasa macam, oh hidup saya baru bermula. Hidup saya baru bermula. Okey. Saya nak kongsi pada petang ni dengan sahabat semua hari puasa yang ke-16 ni kan. Sepanjang 28 tahun tu, saya lebih kurang dalam enak muna nala anjara yala yata 7 kali saya berpindah. Almost 7 kali saya berpindah. Okey. Daripada sekarang ni hari ni, tarik ke 14 tahun ke belakang, saya away from my family. Saya berjauhan dengan family. Saya duduk di Kuala Lumpur, family saya berada di Melaka. Walaupun dekat lah, saya hanya sebagai weekend husband, weekend father, okay, kepada family saya. Sebelum tu saya duduk di Mersing, meratalah saya duduk 14 tahun, saya jauh daripada family. Dalam ilmu psikologi dia bagi tahu, apabila seseorang tu kerja dan bersara, kita jangan guna perkataan bersara ataupun pencen. Sebab bila kita kata bersara ni, oh tak perlu kerja, rehat. Dah habis dah bekerja kan. Salah. Kita walaupun berpencen. Sebenarnya kita kena tukar. Kita kena kata menukar kerjaya ketika di pertengahan umur. Ini yang saya belajar. Ini yang saya belajar. Makna dia seorang anggota tentera, macam saya ni kan, saya membesarkan pilihan pada umur 50 tahun sekarang. Jadi saya akan bekerja lagi, betul, untuk anak-anak saya kecil lagi. Saya menukar kerjaya. Jadi itu dia punya mindset di dalam psikologi kerjaya. Sebelum ni ramai kontak saya nak buat projek mendaki Gunung Everest. Ada yang kontak saya nak berenang Laut Mediterranean. Ada yang kontak saya nak buat menjelajah Gunung Kathmandu di Nepal ataupun di Gunung Kinabalu. Saya terpaksa tolak. Saya terpaksa tolak sebab apa? Badan saya separuh duduk dalam camp, separuh duduk kat luar. Ni Alhamdulillah bermula hari ni. Hampa kontak saya balik, kita sambung perjalanan kita yang tak selesai lagi. Perjuangan kita yang belum selesai. Mari kita sama-sama kita buat Saya nak bawa hampa masuk hutan Amazon. Saya nak bawa hampa masuk gurun Sahara tu. Kita naik motor wayang besar naik gunung Sahara lagi apa. Macam-macam program yang saya akan buat bersama tuan-tuan perempuan. Saya akan bagi tahu sikit demi sikit. Alright. Apa dia? Apa yang saya dapat dalam komando? Jangan tanya macam tu. Sangat banyak saya dapat. Saya nak kongsi sikit-sikit lah. Ni laju je ni. Sebab hari ni naik motor boleh belakang ni. Ni kat Bangi.
Okey, apa yang saya dapat lah, saya dulu nak beritahu orang sekolah saya, sekolah orang jantan semua tau. Buat nakai. Setahun saya tak masuk kelas. Saya ponting kelas. Kelas yang saya ponting kelas agama, pasal tu saya ni agama saya tak berhati sikit. Saya ponting kelas agama dengan sekolah ponting bahasa Inggeris. Saya kalau saya cakap bahasa Inggeris dia jadi Melayu. Contoh saya jumpa Mat Saleh kan. Nama dia Deborah. Saya minta maaf lah, bukan saya nak bagi contoh. Saya panggil Deborah. Mak Saleh tu punya marah saya. I'm not a Deborah, I'm a Deborah. Say again, Deborah. Saya buntang Deborah. Sebab apa? SPM. Bukan SPM, tingkatan 5 setahun saya tuang kelas. Tapi saya tidur dalam surau. Saya jadi orang juga lah. Itu komando ajak saya tu. Macam-macam lah ni. Dengan serabut saya lah dengan. Jadi, komando ajak siapa tau? Komando jadikan saya sebagai manusia. Kan, rambut saya pendek, berpakaian kemal, ketiak ni kenal lah buat odor-odor sikit kan. Dalam baris, kalau baris bau busuk, ketiak semua ni bau busuk ni. Siap lah, betul tanggung balak tu kan. Jadi dia ajak saya disiplin lah di sini, dia tukar saya semua. Okay, bila kita rasa orang Kedah ni, orang kata apa kan, lok-lak apa kan, lok-lak tu simpan dekat pagar camp saya. Nak masuk camp, ambil lok-lak, lagi apa kelolo, rempang, sangkut kat pagar camp tu, masuk camp dengan diri yang kosong. Lepas tu bila dah habis dah, hampa keluar balik, hampa ambil lah panggil kat pagar sangkut, lolak, kelolo, rempang, ambil balik, pakai balik kampung. Itu yang komando ajak saya dah. Lagi apa lagi komando ajak saya? Bukan ajak saya ajak bini saya. Saya kahwin masa umur lieutenant muda. Jadi bercampur dengan senior-senior kan. Macam mana dia ajak bini saya sampai sekarang masih berhubung. Panggil Kak Sal lah, apa semua yang dia ingat lah, yang orang yang Kak Ani lah kan, yang kawan-kawan yang sangat baik lah. Sampai sekarang lah, jadi macam dia beradik lah. Jadi apa lagi? Komando ajak anak saya masuk dalam camp, naik truk. Kalau hang nak bergawai ke, hang nak apa kan, naik truk sekali dengan anggota sekali. Tu, truk ada tangga, orang kami panggil tangga kambing kan. Tangga tu kan, naik truk, buka tailboard kat belakang. Duduk dalam truk ramai-ramai, bawa truk pergi sekolah. Anak saya dapat bercampur dengan anak Iban, anak Bugi Sadah, anak Kadazan, anak Jawa ke, Rungus ke, semua sekali bercampur sekali. Jadi anak saya rasa dia bila dalam kelas dia ada Kristian, dalam kelas ada India, dalam kelas ada Cina, tu tak ada masalah. Okay, sebab kami satu bumbung. Komando ajak saya pakai ni, setia kawan, brotherhood lah. Hampa tengok gambar saya dengan Pak Din kan. Dia tengok balik dengan Pak Din. Pak Din tu 71 tahun umur dia. Saya baru 15 tahun. Beza jauh. Tapi rasa macam abang dengan adik ada. Ayah dengan anak pun ada. Puak menakan dengan anak menakan pun ada. Jadi itu kami punya brotherhood at Spiri Corp, GGK. Kami diajak semasa basic komando. Once komando, always komando. Saya akan mempertahankan beri hijau. Dan orang yang memakainya hingga akhir hayat saya. Sumpah prajurit komando yang ke-12. Tak semua anggota tentera darat, laut dan udara yang masuk askar ni dapat bersara lah. Ada yang berhenti awal, ada yang dinasihatkan berhenti, ada yang tergeliat tengah jalan, patah kaki tengah jalan, kapal bocor, mutu pancit, basikal gerek spok patah, rantai putui. Jadi macam-macam lah, macam-macam. Perjalanan dia jauh. Macam kehidupan tuan-tuan lah. Saya masa muda saya, remaja saya sekejap saja. Saya tak sempat nak wah-wah remaja-remaja ni sebab saya dah serahkan diri saya kepada Angkatan Tentera Malaysia. Dan saya akan pergi kursus asas, kursus lanjutan, kursus kepakaran, berlatih sampailah saya sekarang ni. Sampai saya pencen. Jadi, saya alhamdulillah dibenarkan memakai pangkat bersara. Ujung tu boleh letak pangkat saya dan bersara ujung tu. Ada kawan-kawan kita di luar sana, walau bagaimanapun orang cakap, orang kata masing-masing dengan jalan masing-masing dan pengalaman masing-masing. Walaupun dia servis bawah 10 tahun, dia tetap bawa pengalaman tu. Kalau kita nak pergi bertapa, contoh pergi bertapa kat Gunung Ledang 10 tahun mau ingat janggut cecah dekat buku lali dah tu kot, kalau 10 tahun tu. Jadi pengalaman dalam tentera satu pengalaman yang tak boleh dibeli dekat luar. Dia akan bawa sampai mati. Walaupun saya sekarang ni, anak saya tak masuk askar, seorang pun tak masuk. Ke depan ni tak tahulah. Okay? Dia minat masuk askar ke kan. Tetapi,
Saya percaya cucu cicit saya akan cakap, oh nenek aku ni dulu seorang tentera, atuk aku ni seorang tentera, bapa aku ni seorang tentera, pakcik aku ni seorang tentera, pak long aku, wah aku ni dulu seorang tentera. Jadi uniform saya, barang-barang saya simpan. Bila saya dah tak ada nanti, harap itulah jadi kenangan untuk keturunan saya. Saya bela anak bini saya pakai, oh ni sedih sebab apa. Saya bela anak bini saya dengan duit askar. Saya bekerja tulang pak kerat saya kan. Hujan berpanas, naik motor semua kan. Dengan duit tentera. Dengan duit askar. Ni dah penutup dah ni dah. Malam dah cakap banyak. Daga, lapayang, lapan nasi. Orang Kedah tak panggil lapang. Dah gayak dia tahu dia panggil lapang ayak weh. Lapang ayak je tujuh tu pergi makan ayak. Bukan pergi minum ayak ni saya dah transisi dah nah. Saya dah habis dah. So, saya dah jadi orang awam. Once komando, always komando. Aku buang beri ni sebenarnya tak hilang aku punya komando. Komando duduk kat hati. Terbuang. Tukar pakai lebay balik. Betul balik balik Ni Ipak ni bagi ni Faizal ni murah rezeki dia ni. Dia kata Bayin, ni lebay komando ni. Kita syok punya lebay hijau. Nak masuk kat awam, nak masuk masjid balik, nak masuk surau, nak baca tahlil, baca doa kan lebih kurang. Kena pakai lebay tahlil, nak buat panggil komando yang kat awam ni lah. Simpan kat dalam lah. Saya pakai lebay balik. Okey. Doakan saya, sahabat-sahabat kat luar sana nah. Saya budak baru belajar, nak menempuh dunia alien kot bagi saya kan. Hanya berbekalkan 3 bulan saja. Khusus di Perhebat tu, Sungai Buloh dah. InsyaAllah doakan saya doakan kembali untuk sahabat. Apa yang doa baik, saya pulangkan balik kepada sahabat insyaAllah. Sama-sama kita jalan berpimpinan tangan, jalan teruskan kehidupan kita nah. Kehidupan saya baru bermula. Terima kasih Koman Endu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.